Dia kata antara amal yang baik bagi orang makan. Soalan dia, beri binatang makan mana pula? Binatang makan tak? Kamu orang mana? Jengka. Mak luar di sini. Kerja sini. Kat mana? Okey. Orang jengka cari rezeki Terengganu. Nampak? Dah kalau kita beri makan ke binatang, nampak? Pernah ditanya soalan sama pada Nabi. Nabi kata, ya, dikira sedekah pada setiap hayawan yang mempunyai perut. Jadi kalau kucing ada perut tak? Kita beri makan, dia makan, dapat pahala. Memberi makan ke benda? Saya pernah dengar awak cakap apa? Sedekah. Semut. Dia boleh makan tak? Makan, sedekah. Nampak tak? Okey. Dia ada perut dia. Dia ada bini tak? Semut. Dia ada bini, ada janda dan sebagainya. Faham lagi? Koloni dia lah. Betul tak? Mesti ada. Macam beruk, ada tak janda? Ada tak? Tak. Laki dia bahan buaya, janda lah dia tak? Semua kehidupan masing-masing. Okey? Walaupun sedekah ke binatang, dapat pahala. Bagus soalan. Ada lagi soalan? Ya.